Okay guys, ini adalah SWM 250 yang viral tu. Jom kita raba-raba tengok apa yang ada dekat skuter ni. Ya, bukan, motor ni bukan brand Southwest Management. Ini adalah brand daripada Itali yang telah ditubuhkan lama dahulu. So kita tengok bahagian depan dia ni, dia ada lampu projector dan juga datang sekali dengan fog lamp dan datang dengan USD fork dengan brake. Dia ada brake. Okay. Dia pakai tayar jenis radial dan enjin dia adalah center mounted dengan final chain drive dia adalah chain. So dekat bahagian hadapan ni dia ada cockpit style ADV. Okay. Motor ni masih lagi dalam mode prototype, dia masih belum boleh ditunggang lah. Okay. Dan dia ada pelbagai jenis setting yang ada dekat sini dan macam biasa untuk fork yang jenis USD kita boleh lower dengan senang hati lah. Okay. Dan punya seat position pun boleh tahan menarik dan tayar belakang dia adalah jenis LED jugalah. 15 inci atau 14 inci ni saya tak pasti. Lampu belakang dia, okay. Lampu belakang dia pun design dia sangat menarik lah. Dia datang dengan dashcam depan dan belakang dan exhaust dia memang Itali sangat. Exhaust dia memang Itali sangat-sangat lah design dia ni. Okay, dia punya floorboard pun boleh tahan lah. Dia agak kurus di bahagian bawah ni dan dekat bahagian hadapan datang dengan handguard. So macam mana SWM 250X? Untuk masa ni kita tak tahu lagi bila akan masuk. Tapi dari pandang pertama tu design dia menarik. Exhaust dia pun lain macam design. Yang penting belakang tu dia pakai chain drive. Enjin kat tengah ni memang membantu center. So guys, sanggup tunggu dah SWM SCR 250. Follow, like dan share untuk video yang seterusnya.